Kena dulu breakfast. Kena breakfast dulu. Warung Lonceng Maut, Kampung Gusai. Kampung Gusai. Warung apa nama? Oh, di Bulu. Okay, jam pukul 2.30 kita bergerak ke Kampung Bantal, Ulu Temelik. So ini kita dengan kawan-kawan semua dah ready. Okay, member kita steady ya Cik Naim. Okay. Nak yang orang nak pergi Tanjung Perak ni dah memang season dah. Dah biasa dah mancing baru lah. Okay, sekarang kita berada di Along Patin Station Ikan Bakar. Makan dulu. Makan dulu Okay, baik. Baru sampai Temerloh. Temerloh. Okay, beli makan dulu. Baik. Dan kami menjamu selera dengan makan petang sebabkan kami tak sempat makan tengah hari tadi dan kami pun agak lapar. Kami singgah di Pekan Temerloh Nombor meja berapa ni? untuk menikmati Okey. makan tengah hari, iaitu pelaukan ikan patin masak koyak. Jalan. Lepas tu jalan tu tinggi. Selesai makan, kami sambung balik perjalanan kami ke Jerantut. Dan daripada Jerantut, kami akan terus menghala ke Kampung Bantal. Angin senja yang membelai keheningan desa Permai, ku terkena kemesraanmu di dalam rinduku. Ku kembara berkelana dan membawa hati luka. Di manakah kan ku temui sinaran cinta suci dari desa ku merantau, ku memburu. Kami tiba di Kampung Bantal pada jam lebih kurang pukul 9 malam. Dan perjalanan kami agak mencabar sebabkan melalui jalan-jalan yang belum siap di Kampung Bantal. Jangan ikut. Kalau ada Cari tempat dia jumpa menginap jambatan pertama. untuk malam ni. Jadi kita tak jadi tidur kemah. Kita menginap di mana-mana homestay lah. Dia kedai dia tak nampak So homestay ni tengah kemas. Kita tunggu selepas jambatan sekejap tu naik lagi. bukit sikit macam ni, masuk sempang sebelah kiri. Barulah nampak kedai dia. Di situ kau dah buka. Hanya orang sini yang tahu. Mana jambatan yang pertama tu yang nak ke Gusai? Sini. Ha. Sini jambatan pertama, jumpa je jambatan pertama terus jumpa sempang kiri terus masuk Gusai. Dekat je sini. Oh, depan lagi ada satu jambatan lagi. Depan lagi ada Ikut lagi. ni, jalan ni. Jalan ni. Ada lagi jambatan. Oh, maknanya Gusai di bawah kau dia. Di atas. Dan beginilah rupa bilik yang kami berkongsi untuk kami melepaskan penat. Okey, kita nak bergerak ke Gusai.
malam lupa nak ambil gambar dalam hotel. Oh, tak apa. So pagi ni kita dah bersiap. Ni jumpa tycoon kampung ini. Bantal. Apa nama bang? Bantal. Idris. Dalam madu lebah bertuang saya ada. Oh, cantik. Berapa Madu. betul bang? 18. 18. Toki 90. Okey, madu bang Tualang. Betul lah. Anak kontak number ada? Ada tu nombor situ ada. Oh, okey. Oh, di nombor tu. Okey baik. Ada signage. Ada saya ni ya. Madu tualang pun ada. Okey bang. Ikan Ya, bang. kelah pun ada sangka. Oh, Ikan kelas sangka. Okey. Boleh. Okey, 1 kilo 500. Sangka. kilo 500. Baik. So kita dah siap, kita nak ke Kampung Busai. Suasana pagi kat sini. Ni apa nama? Ada quarters Kementerian Kesihatan kat sini. So ini banyak chalet, rumah-rumah. Ini nombor telefon Abang Idris tadi. So kita boleh dapatkan perkhidmatan bot, apa, madu, ikan. So boleh kontak Abang Idris. Kampung Kuala Sat. Okey, ini suasana pagi. Kami pun tak sarapan lagi, kita akan sarapan di Busai. So pemancing-pemancing kita dah ready Okey. Okey. Semua keadaan baik semua. Dah keadaan baik, sihat Alhamdulillah. Okey. So nanti kita pakai bertolak bot Dengar sampai pukul 3 baru boleh sampai Oh, dengar. Dianggarkan di situ ni. Dianggarkan pukul 3 petang Sebab nak angkat barang tolak bot, pukul 3. Oh, joram kono. Kena berapa jeram lah. Sebab air cetek, air surut. Katanya pakai masuk yang plastik baru kan. Sebab kalau nak loading sekali dua kan kau. Yalah. Korek kan. Korek Ya kan? Baik. So kita tengok apa aksi-aksi seterusnya. Perjalanan kami pada pagi ini amat sejuk dan juga berkapus tebal. Kita mengusah jambatan. Ada jambatan tu dah terlepas ataupun masih di depan. Tak nampak? Oh, dekat yang balak tadi kan? Dekat mata balak abang turun bawah. Turun bawah tu kan? Okey. Minta maaf bang. Kacau. Okey bang.
Dalam 30 minit perjalanan, tibalah kami ke Kampung Gusai. Kami akan berhenti di warung ini untuk menikmati sarapan pagi yang telah ditempah oleh Along. Ini banyak homestay. Dia kena turun sini, loading orang. Kena dulu breakfast. Kena berapa tu? Warung Lonceng Maut, Kampung Gusai. Kampung Gusai. Warung apa nama? Di Bulu. Oh, di Bulu. Tak, aku tunjuk muka lu. Ini dah orang yang kami cari di kampung Gusai. Inilah Along. Duduk mesej je kan? Tak nampak rupa. Ai. Kopi O. Kurang manis lah. Semua kopi O lah. Kita bersarapan dulu. Ni santan Ni santan pio. asli. Tak ada patak. Bukan santan karang. Ori. Ori. Oh, sambal dia terbaik. Tengok sambal bilis. Sambal. Kalau masuk belah kampung ni dia punya sambal tak kedekut. Tak kena tuk bilis. Kalau Bandung ni bawangnya lebih. Betul. Oh, bawang apa gaji. Yang bawang. Okey, jemput makan. Betul dia. Terbaik. Baik makan. Nasi lemak kampung. Kampung. Dan okey. Okey, tak terkata. Ni memang. Ni tolak sampan kena kuat sikit, Pak Din. Tak boleh. Overload kan susah. Okey, di Kampung Gusai ni ada beberapa chalet. Ni pun chalet juga. So bot-bot semua dah standby nak bawa kita ke dalam, ke Sungai Sepiak. Tengah bot Eh? dah. Ha? Oh, tu bot panjang lah tu. Tu bot panjang. Oh. Buat bergambar Pak Din. Okey. Dekat sini rumah-rumah gunakan sistem hybrid ke Zal Ya. Hybrid apa? Amphibia. Rumah ni dia akan survive di atas air, di atas darat. Oh. Teknologi ni telah dikuasai oleh orang Melayu sejak dari zaman purba kala. Itu yang saya dapat info daripada Macam mana contoh penduduk dia? tempatan. Macam mana contoh dia, saudara? Apabila berlaku satu bah air yang tinggi, dia akan serta-merta timbul. Timbul? Apa yang timbul? Rumah tu timbul. Oi, maksudnya? Maksud dia akan survive di atas air. Contoh dia? Contoh dia seperti kenderaan amfibia. Amfibia. Army askar Amerika menggunakan. Oh, okey okey. Sebenarnya teknologi Amerika tu hanya kelon daripada orang Melayu. Tu yang saya dapat info daripada orang kampung tempatan sini. Tunjuk sikit Zal, mana Zal? Inilah contoh-contoh tong yang akan menimbulkan rumah ini di atas air. Oh, dia tak ikat ke Zal? Rumah ni letak Apabila ni dia tak fix. Ha. Arus tu bergelora. Oh. Oh, ada hukum fizik dia lah. Imbangi. Oh, betul lah Zal. Apa ni Pak? Buah sonto. Buah sentul. Sonto. Negeri Sembilan panggil sonto. Sonto. Bukan jam sunto. Bukan. Dia bukan Ni, macam ni. dia bukan macam Mana pokok eh? Ni pokok Ni pokok ah. buah sonto. Apa rasa
Adin. Oh, masa-masa ni. Ha, cuba rasuh. Jangan tak rasuh. Nah, Sakit apalah. perut ya. Tak adalah. Sikit je. Tak banyak nah. Ini. Wal. Inilah. Kau rasa buat rambai? Dia gambar dia banyak air. Ni okey. Vitamin ya. Vitamin asli daripada hutan raya. Okey, kita akan start turun barang kita kat sini, kat JT. Cik letak kat dada. Okay, barang-barang semua kita dah upload dalam bot dan kita akan menuju ke Sungai Sepia. Lubuk apa tadi? Cuba deh. Checkpoint pertama kita akan berhenti di Jeram Perahu. Jeram Perahu. Kita akan unload sikit barang. Kita akan trekking dan terus menuju ke Bukit Gajah Tunggal. Lubuk Gajah Tunggal. Lubuk Gajah Tunggal. Okey. Kan angkat tangan nanti. Dia boleh berhenti ya? Boleh. Baik. Paling malas kena jaga perahu lah. Semua Bot ni kena kosong balik. Barang kena turun. Okey. Lagi atas tu, lepas tu kena isi balik barang. Baik. Yang lain tu, Okey. Okey. Itu dia pernah ringkas daripada siapa nama dia? Juragan. Mi. Okey. Mi Hafizun. Ni abang, lupa nama abang? Man. Okey, Man. Okey. Ni Hafizun. Zon. Semua nama macam artis ni. Okay. Ada satu bah. Okey, kita mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan terus berjalan, tentui jalan nak dituju. Mencari terus mencari, intan bukannya batu. Berliku jalan berliku, berbagai rintangan bagiku. Tabahkan rasa hatimu, kita titi satu persatu. Dirimu serta diriku, hidupku juga hidupmu. Cinta dan cipta yang satu, hanya takdir yang menentu. Hidupmu serta hidupku, diriku juga dirimu, hanya takdir yang menentu. Cinta dan cipta yang satu, mendaki hitam Hujan ini. Ini kan ujung ini. Momen dah pasti kemarau. Okey.
Dan kami dikehendaki untuk berhenti di pejabat ranger untuk mendaftarkan diri masuk ke Taman Negara. Okey. Oh. Cantik. Jaga tangan. Jaga tangan. So kita berada di pos kawalan penyelidikan Kuala Au. Ada tanda sana. Tapi tak rasa nak berak lah dah. Tanda pilihan dalam rumah. Okey. Dapat seko. Potong ni tu. Pos mana? Ni kawasan apa ni? Kawasan kita sekarang dah sampai Jeram Perahu. Ni Jeram Perahu. Landing siap. Okey, buat apa ni? Alah. Daftar kawasan. Daftar kawasan. Tanda kawasan. Oh, iyalah. Mana kawasan? Okey, Pak Din. Nain dah tanda kawasan. Ha, kita dah tanda dah. Tanda dah. Jadi sebabkan bot tak boleh lepas lalu, jeram ni, kita kena trekking sampai ke sana. Okey. Jeram cetek air semua. Bot naik kita tunggu atas. Okey. Hari je. Ini hari. Macam ni view ni hari. Oh, view memang subhanallah lah. Superb. Super kan? Super. Dengan angin macam ni. Jadi kita akan menjalankan lagi dalam 2 jam. 2 jam ke Jam setengah ke 2 jam lah. Okey, baik. Ke Gajah. Hujung ni tu Kita berada di checkpoint yang pertama. tanya bot mana dia ni kan. Kita tunggu bot ditunda ke depan. Banyak barang. Banyak. 2 kilo je kalau ni. Kalau suruh Ya, Sembarau ke lah. Sembarau ke lah. 2 kilo. Itu je yang disembang. Maknanya Bawah lah. tadi. Ada rezeki ada. Kaki. Okey, kita dalam proses memindahkan barang dan memindahkan bot kita daripada bawah untuk naik ke atas ni. So barang-barang kita kena offload dulu. Ni kita akan tarik melalui jeram ni. Ini adalah teknik letakkan kayu untuk kita angkat bot tu. Saya tak dapat tolong jadi jangan lupa.
Okey. Woo! Cameraman. Jauh pun. Ini bagus ni aktiviti outdoor ni macam ni ha? Kita boleh apa? Aktiviti luar ni. Boleh bersenam, berpeluh. Betul tak Pak Din? Ada berjalan. Ada trekking. Abang kawasan. Ni abang kawasan ni. Sebenarnya kami tersesat untuk mencari jalan bertemu balik bot kami di bahagian hadapan. Dan kami mensyaki kami ini tersesat apabila kami mendengar bunyi air semakin jauh daripada kami. Oh, masa kasar bacat dah. Bapak besar bacat. Okay, Dal. Selamat akhirnya. Amat akhirnya. Ni makan ikan. Oh, bersih sana. Jom dia. Setelah membuang pacat-pacat semua, kami meneruskan kembali perjalanan kami ke Lubuk Gajah Tunggal. Disebabkan air yang cetek, maka perjalanan kami agak sukar untuk kami sampai ke hulu sungai. Okey, kita dah sampai ke campsite kita iaitu Lubuk Gajah Tunggal. Sini kawasan lubuk ni. Lihat. Di situ. Dan kita akan bercamping. Starting pada malam ni. Kurang pakai ni. Duduk je. Secret Service. Secret Service. James Bond tu. 009. Yes. Mega base. Masing-masing mengeluarkan senjata-senjata yang terbaik. Perasaan jadi orang pertama. Oh, kamu. Test market. Gunakan Huzairi artwork. gram tak boleh baling lah. 8 gram ni. Bagi cantik sikit momentum.
Malam ni rezeki kita. Yeah. Oh, sedapnya lauk. Menu ini hari ayam masak kari. Ayam masak kari dengan petai. Dengan petai, dengan ikan masin. Oh, ikan masin terbaik. Menu ciptaan Along. Along. Chef Along. Oh, Cik Adil. Ha? Wah. Sedap nampak nasi. Panas ni sedap. Nasi panas-panas, ada ikan kering ni. Okey. Itu dah win dah tu. Okey. Ni Cik Adil. Ya, sikit. Ali sudah sikit ni. Tak mana. Tak mau mana. Tak mau dah. Makan Long. Mana geng-geng lain tak makan? Makan. Kita lambat sikit tak apa. Tadi dong. Oi. Berkat dong. Tambah. Tambah ni. Setahun sekali je makan kat hutan. Aduh. Ni tambah. Dua pekat lah tu. Patut bagi talam dia, satu dalam. Tu dia. Kari ayam suruh sikit lah. Kari ayam Alung buat. Elok minyak ha. Nampak? Ini tadi tangkap ayam hutan sekejap. Nampak pakai hutan. Jadi dia punya rasa tu manis. Okey. Tak apa, malam ni kita tidur open air. Makan petai tak kisah. Mak banyak betul nasi. Tak adalah, tak banyak dah. Banyak ni Mak Din. Saya kalau kat Ali maju ni 2 kali makan. Set nah. Okey guys, makan. Tambah tak? Apa? Okey, bisa dia. Chef Alung. Tambah sikit Chef Alung. Oh, dia chef. Seteguh